merosakkan PAS itu sendiri bukanlah ahli-ahli PAS. Sebaliknya Presiden. Tengok statement ni. Adakah ini membuktikan bahawasanya Presiden PAS, Hadiahwang, telah terpesong daripada pendirian dia? Ialah seperti mana yang kita semua tahu, PAS meletakkan ulama nombor 1. Kan apa-apa keputusan PAS datangnya daripada Majlis Syura. Tiba-tiba hari ini Presiden telah mengeluarkan kenyataan bahawasanya pentadbiran PAS telah berasingan dengan Majlis Syura. Apakah maknanya semua ini? Kenapa berlakunya sebegini? Adakah ini nak menunjukkan bahawasanya PAS dah liberal? Dan bukankah ini yang paling tidak disukai oleh ahli-ahli PAS? Ke lagu mana? Ataupun Presiden nak bagi tahu bahawasanya Presiden PAS yang paling utama berbanding ulama PAS? Hampa rasa lagu mana? Kenapa ini jelas menunjukkan bahawasanya PAS dah semakin rosak? PAS dah semakin tak ada pendirian. Dan yang merosakkan PAS itu sendiri bukanlah ahli-ahli PAS. Sebaliknya Presiden PAS sendiri yang telah merosakkan parti mereka bila mana dia sendiri telah lupa kepada asas permulaan PAS itu sendiri.